warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk kita setting tali-tali gitar ni supaya dia dalam keadaan yang betul. Jadi pada keadaan sekarang, kalau saya strum, seperti contohnya ini C, jadi bunyinya memang betul C macam ni ya. Tapi katakan jika gitar saya ni sudah lama ataupun terjatuh ataupun apa-apa saja yang membuatkan tali-tali ni lari dia punya irama dia ni, jadi senang saja. Mula-mula sekali saya akan refer tali ini sebagai tali 1, tali 2, tali 3, tali 4, tali 5 dan tali 6. Jadi untuk tali 1 kita akan mengiranya daripada hujung fret, iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini 5 saya akan menekan yang di tali 1 bunyinya, dan kemudian saya akan menekan tali kedua tanpa menyentuh pada tali kedua. Jadi pastikan ianya sama, bunyinya sama. Sama Kemudian untuk langkah kedua, kita pergi ke tali kedua, kita strum. Okey, masih sama. Tali ketiga masih sama. Tetapi untuk tali keempat, kita turun satu fret, iaitu tali di sini pada kedudukan keempat. Okey, jadi untuk tali yang kelima, balik ke 5 semula. Okey, pastikan bunyi di atas sama dengan bunyi yang di sini. Bila saya menekan ia di sini dan saya plucking padanya, ia akan sama. Okey, sekali lagi. Okey, katakan saya mengganggu sedikit di kepala ini, saya ganggu sedikit tadi. Jadi apa yang akan berlaku? Lihat bunyinya sumbang kan? Jadi macam mana kita nak betulkan? Disebabkan tali ini yang telah lari dia punya setting dia, jadi saya akan betulkan. Kita akan test lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lain kan? Jadi kita akan perlahan-lahan memulasnya di sini sehinggalah sama bunyinya. Okey, kita cuba ya. Belum lagi ya. Kena dengarkan dengan teliti sedikit. Barulah kita akan test C. Okey, sudah betul. Katakan jika tali ini pula yang lari ya, saya akan kacau sedikit. Bagaimana kita nak betulkan balik tali yang ini? Saya kacau sedikit. Saya kacau di tali di kepala ni ya. Saya kacau dia. Jadi kita tengok tali pertama. Lain kan? Cuba kita strum je, bunyi sumbang. Jadi kita tak akan guna lagi tali ni, kita akan gunakan tali selepasnya yang ini untuk kita betulkan tali yang ini. Okey, kita tengok. Jadi kita akan betulkan secara perlahan-lahan sehinggalah ia sama. Tarik lagi.
sama. Kita tengok strum ya. Okey, barulah ya betul. Begitulah seterusnya untuk tali-tali yang di bawah ini. Tetapi ingat, tali yang keempat kita tidak menggunakan yang kelima ini. Kita pergi ke sini. Okey. Jangan lupa. Okey. Kita akan test. Kita akan buat testing.